Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Muslimin, para ahli Al-Quran sekalian, alhamdulillah hari ini kita teruskan lagi usaha mempelajari tafsir Ibn Katsir dari teks asalnya, iaitu teks bahasa Arab. Hari ini kita masih lagi berada di ayat yang kedua surah Al-Fatihah, iaitu pada membincang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nota yang diberi ialah pada muka surat 2. Pada muka surat 2 kita ambil atas awal lagi. Wa hadza alladhi idda'ahu Ibnu Jaririn وهذا ادعاه ابن جرير فيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية بصفاته اللازمة itu sifat kepada sifat kepada sifatihi, wal muta'addiyati maknanya bisifatihi al muta'addiyah. Wasyukra kita baca ra terbalik atas sebab maktuf ataf kepada annal hamda, kan? Annal hamda huwa thana wasyukra wa anna syukra, gitu. Nah, kita ambil wa tu huruf ataf. Wa anna syukra, dia buang anna, tetapi buang tu bukan makna tak ada. Buang tu ada, cuma tak nak sebut, nak shortcut, nak ringkas, dia tak sebut wa anna syukra, tetapi wajib membaca wa syukra untuk membuktikan ada anna. Kalau kita baca wa syukru, jadi ayat lain, jadi ayat baru.
Kalau jadi ayat baru, tak masuklah dengan makna alhamdulillah dalam perbincangan. Dia tak masuk. Jadi ke mana pun kena wasyukra, dengan merahsiakan anna selepas waw sebelum asyukra. Wasyukra la yakunu, la nafi, yakunu. Kana yakunu, tak ada sebab untuk baca baris atas na tu. La yakunu asalah kana yakunu illa ma'at ta'diyah, ma'a al-muta'addiyah. Wa yakunu bil jinan, wa yakunu la yakunu illa alal muta'addiyah. Satu, wa yakunu bil jinan wal lisan wal arkan. Masya-Allah. Nah, wa yakunu bil jinan, jinani. Jinan ni dengan dia gelaran pada jinan, hati, bil qulub, wal lisan, lidah. Lidah ni maknanya sebut alhamdulillah lah. Qulub ni hati kena masuk. Nah, wal arkan, arkan ni ialah arkanul jasad. Arkanul jasad. Tubuh kita ni ada rukun dia. Ada kaki, ada tangan, ada kepala. Itu dia panggil al-arkan. Kama qala asy-sya'iru, kama qala asy-sya'iru. Qala fi'il madhi, asy-sya'iru fa'il. Kita kena baca di depan. Qala, siapa yang berkata? Asy-sya'iru, penyair. Afadatkum na'ma'u minni salas. Afadatkum an-na'ma'u minni salasatan, ataupun salah satu. Yadi walisani wad-dhamir al-muhajjaba, wad-dhamir yadi yakni hiya yadi. Yadi itu khabar pada hiya yang tersembunyi. Hiya yadi walisani wad-dhamiru al-muhajjaba. Afadatkum na'ma'u, kita jadikan na'ma, ataupun kita baca na'ma sebagai maf'ul tsani. Afadatkum na'ma'a minni salasatun. Afadatkum salasatun an-na'ma. Kita boleh baca an-na'ma'a minni salasatun. Yadi hiya, yadi itu maknanya tafsir kepada salasa. Salasa tu apa? Yadi, tangan. Tangan tu salah satu daripada arkan, kan? Arkan. Tangan, dua tangan. Yadayya, mungkin kita kata yadi ataupun yadayya, kita baca. Yadayya makna dua tanganku. Walisani, dan lidah. Lidahku. Lidah tu maknanya syukur dengan kata-kata lah. Wadhamirul muhajjaba, dan hati yang tidak pernah nampak. Muhajjab, yang terhijab. Muhajjaba, yang tak nampak. Ini dia nak kata apa ni? Dia daripada atas tu dia kata wahada, atas kan, alladhi idda'a yadda'i, iddia, mendakwa. Idda'a tu mendakwa.
Idda'a fi madhi. Wa hadha alladhi, dan ini yang idda'ahu, yang mendakwakannya, yang mengakuinya oleh hu tu maf'ul bih muqaddam. Yang mendakwanya, nya tu makna pendapat. Siapa yang mendakwa pendapat tadi? Ibnu Jarir, iaitu Ibnu Jarir. Apa yang mendakwa? Tak ingat dah hari itu. Muka surat berapa? Hari ini muka surat berapa? Sebelum ni muka surat 3. Muka surat 1, sorry, anda silap tengok. Muka surat 1 tengok kan, idda'ahu Ibnu Jarir. Ibnu Jarir kata apa? Surat 1 yang tengah-tengah tu, wa qala Ibnu Jarir, qaulu qala Ibnu Jaririn, alhamdulillah tu sana'un asna bihi ala nafsihi wa fi dhimnihi amara ibadahu an yusnu alaihi. Itu dikira idda'ahu Ibnu Jarir. Itu dikira dakwaan yang didakwa ataupun hujah yang dihujahkan oleh Ibnu Jarir. Maka dalam muka surat 2 ni dia kata, kata-kata itu idda'ahu Ibnu Jarir. Pada kata-kata Ibnu Jarir itu fi qawli Ibnu Jarir itu nazar. Dia tak boleh terima 100%, dia ada nazar lagi. Nazar ni ialah ada beberapa perincian. Bukan seketul boleh terima. Dia ada nazar. Nazar ini kena bincang halus silap. Itu bahasa lembut. Bahasa lembut. Fihi nazar. Itu kena cek dululah. Betul ke dia kata, ataupun dia kata itu maksud lain ada. Itu maknanya kena tengoklah. Kena cek balik. Sebab apa kena cek balik? Li'annahu ishtahara, kerana yang hakikatnya ishtahara inda kathirin minal ulama, li'annahu, kerana seolah-olah dia tu macam bercanggah dengan pandangan sebahagian besar ulama mutaakhir. Ishtahara ni termasyhur, termasyhur inda, di sisi kathirin, ramai, minal ulama'i, dari kalangan para ulama, minal mutaakhirin, ulama-ulama yang terkini. Mutaakhirin itu mana ulama terkini. Dia kata ulama terkini terkenal, termasyhur begini, annal hamdah wa thana bil qawli, bahawa Alhamdah itu mana? Alhamdulillah itu ialah as-sana'u bil qawli, iaitu umum. Puji-pujian dengan ucapan. Pujian dengan ucapan alal mahmud, ke atas Allah yang terpuji. Al-mahmud isim maf'ul, yang dipuji. Kerana apa? Puji kepada Allah. Al-mahmud ni Allah lah. Yang dipuji kepada Allah sebab bisifatihi lazimah, dengan sifat-sifatnya yang lazimah. Sifat Allah yang lazimah ni macam Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Fattah, tu sifat-sifat 20, sifat-sifat nama-nama 99 tu dia panggil sifatihi al-lazimah. Selain daripada sifat lazimah bagi Allah, ada lagi sifat yang kedua yang tidak direct, dia panggil wal muta'addiyah.
Sifat muta'adiyah ni sifat yang dia tengok kita di mana kita berada, kan? Dia selamatkan kita. Benda-benda selain daripada 29 nama tu, ada lagi sifat-sifat Allah tetapi muta'adiyah. Kita bersyukur pada Allah. Itu apa khabar? Alhamdulillah, kan? Sehat. Itu sifat-sifat yang Allah beri, tapi tidak lazim, tidak direct pada Allah, tapi sifat yang berupa anugerah-anugerah yang kita dapat. Dan arti kata bila kita sebut gini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sifat lazimah bagi Allah apa dia? Rabbil alamin. Itu lazimah bagi Allah sebab dia tuan alam ini, sebab sifat direct. Sebab kita puji Allah sebab dia Rabbil alamin. Yang kedua, sifat lazimah dia ialah Ar-Rahman. Jarang kita bila kita kata alhamdulillah rujuk pada sifat lazimah. Ar-Rahim lazimah. Maliki yaumiddin lazimah, kan? Tapi bila orang tanya kenapa sebut alhamdulillah, Allah aku sihat. Nah, sihat tu Allah beri. Muta'adiyah, kan? Sihat itu Allah beri. Itu muta'adiyah, sifat yang Allah beri yang kita tak nak, yang tidak lazimah, tidak direct. Gitu. Itu maknanya bila kita sebut alhamdulillah termasuk lazimah Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik yaumiddin. Wal muta'adiyah, rasa sihat, rasa ada rezeki, rasa nak mari masjid, rasa itu muta'adiyah. Macam-macam. Muta'adiyah ni dengan makna pelbagai, melampaui, menjangkaui sifat-sifat yang kita biasa kenal Allah. Jadi kita bersyukur ni, kita kata alhamdulillah, ini termasuk sifat-sifat Allah yang Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan termasuk juga kita sihat, kita ada rezeki, kita ada anak, kita segala itu muta'adiyah, macam-macam. Tidak menjangkaui sifat Allah yang mana ia adalah disebabkan Allah juga. Maka kita sebut alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Pujian termasuk sifat khas dan sifat umum. Wasyukra, dan syukur pula la yakunu illa alal muta'adiyah. Syukur ni hanya tidak berlaku pada sifat mahmud tadi. Syukur ni hanya pada syukurlah sihat, syukurlah dapat mari masjid, syukurlah boleh pergi ziarah engkau. Makna itu muta'adiyah. Syukur dia tidak termasuk pada Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Itu. Tetapi wa yakunu bil jinan, wa yakunu syukru, wa yakunu fa'idatu asyukru. Syukur tu mesti kita terima kasih ke orang tu mesti dengan hati yang jujur. Jangan terima kasih dengan mulut tapi tidak dengan hati. Syukur pada orang terima kasih mesti jujur, bil jinan. Wal lisan, terima kasih. Wal arkan, kita pun hormat dia, dia tolong kita, kan? Kita ziarah dia, banyak jasa dia beri. Itu bil arkan. Maknanya kita terima kasih ke orang, bukan sekadar hati. Kau ni sombonglah dengan aku banyak tolong kau tak terima kasih dah pada aku. Aku terima kasih dah, mu tak nampak ya aku dengan hati. Tak boleh. Sebab mengikut kebanyakan ulama, dia kena bil jinan wal lisan wal arkan. Kalau rumah kita banyak jasa kepada kita, kan? Jadi kita syukurlah.
Syukur itu mestilah dengan hati kasih sayang. Syukur itu dengan kata-kata, ada. Syukur itu dengan tindakan arkan. Itu. Nampak tak? Benda ni bila kita belajar baca buku gini, dia macam rasa puas. Tak? Rasa nak buat benda tu tak ada lagi orang kata tak clear. Teruslah kalau kita berkawan sesama kita, kita bersyukur, kita betul-betul jujur. Jujur itu dengan hati, dengan kata-kata dan dengan tindakan. Kama qala syairu, seperti mana penyair berkata, afadatni na'ma afadatkum an-na'ma'a minni salasatun, telah memberi faedah. Afadat ni telah memberi faedah. Afada kita belajar semalam kan, afada dengan wazan af'ala. Afada yufidu ifadah. Mufid bermufid, ada memberi faedah. Memberi faedah kepada kamu akan nikmat-nikmat yang kamu miliki, minni, dariku, salah satu. 3 perkara yang memberi faedah pada kamu. Yadayya, kerana 2 tanganku aku tolong. Wanisani, ucapan baikku. Wadhamirul muhajjabah, dan rasa cinta kasihku kepadamu. Itu kata-kata syair lah. Nah, rasa cinta kasih, ucapan yang baik. Lagi tindakan-tindakan yang menguntungkan seseorang, itulah yang sebenarnya an-na'mah, nikmat. Tapi kalau hati baik, buat pun baik, tapi kata-kata pula kut belakang dengan kata-kata yang tidak baik, itu bukan nakmah. Sakit hati ada tak? Lepas tu duk bangkit-bangkit je dia beri. Itu bukan nakmah. Nakmah ialah nikmatun, plural dia ni'am wa nakmah. Ni'am, nakmah. Nikmat. Walakinnahum ikhtalafu. Walakinnahum ikhtalafu, tetapi mereka, walakinna, akan tetapi mereka tu ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin, dia masih lagi dalam istihara tu, dalam bab istihara inda kathirin minal ulama minal mutaakhiri annal hamda, yang mengatakan bahawa alhamdu itu bisifatil lazimah wal muta'addiyah wa syakru la yakunu illa alal muta'addiyah wa yakunu bil jinah wal lisan. Itu tak ada khilaf. Yang khilafnya begini, walakinnahum ikhtalafu, tetapi mereka itu, yakni para ulama terkini, temporary, mutakhirin dia panggil, mereka berselisih ayyuhuma a'ammu, yang mana satu, alhamdu ke asyukru, yang dikatakan lebih umum. Ammu tu lebih umum, lebih general. Kalau kita kata alhamdu tu umum sangat, semua, melibatkan semua, ataupun asyukru itu melibatkan semua. Itu yang khilaf. Ala qaulaini, perkara ini ada 2 qaulai. Qaulaini, qaulun, satu pandangan, satu qaul. Qaulaini, 2 qaul, 2 pendapat. Wat tahqiqu, jadi mubtada balik tu. Wat tahqiqu, dan secara tahqiqnya, tahqiq ni kita nak terjemah apa? Secara yakin, tahqiq ni yakin. Secara yakinnya, anna bainahuma umuman wa khususan, bahawa anna tu bahawa di antara kedua-duanya iaitu alhamdu awis syukru. Ada au dah guna. Semalam kita belajar au. Mana satu tu antara 2 tu. Di at-takhir, dia panggil at-takhir. Hamdu ataupun syukur.
nak sebut alhamdulillah syukur tu apa bezanya? Yang tahqiqnya, yang confirm, tahqiq ni confirm, yang pastinya, yang confirmnya ialah antara salah satu daripada dua itu ada satunya umum, yang general, ada satu lagi khusus. Tapi yang mana satu kita tengok. Dia kata falhamdu a'ammu minasyukri. Maka fa ni makna fa ni atah, dia panggil ta'qib. Tartib wa ta'qib. Semalam kita belajar kan. Huruf ataf fa, dia maknanya dia direct dan berterus. Dia tidak ambil masa lama. Falhamdu, maka puji-pujian itu, hamdu itu makna apa? Iaitu al-thana'u bil qawli 'alal mahmud bi sifatihi al-lazimah wal muta'addiyah. Maka berasaskan ta'rif di atas, alhamdu itu lebih umum sebab dia melibatkan sifat lazimah dengan dan juga sifat muta'addiyah. Maka dia lebih umum berbanding dengan minasyukri berbanding dengan syukur tu kan. Sebab syukur hanyalah alal muta'addiyah sahaja. Maknanya alhamdulillah lebih umum lah. Kalau kita nak kata, bila kita nak kata alhamdulillah, bila kita nak puji Allah dan puji terima kasih kepada pemberian Allah, puji sifat Allah, puji kerana Allah beri pada kita, kita kena kata alhamdulillah. Kalau kita nak rujuk kepada apa yang kita dapat saja, tak rujuk pada sifat-sifat Allah, kita kata asyukru lillah, asyukru lillah. Jadi kita ambil mana-mana pun. Kalau kita nak rujuk, kita ni dapat macam-macam sihat, 70 sihat lagi dah, kita kata asyukru lillah. Ataupun orang mari jumpa kita, dia kata apa? Terima kasih bang kerana tolong saya. Kita kena kata apa? Nak kata alhamdulillah ke asyukurulillah? Jadi sebaik-baiknya dalam keadaan begitu kita kata asyukurulillah. Terima kasih itu milik Allah. Sebab kita tolong dia, itu kemanusiaan. Tolong dia bukan Islam, tolong dia kan, selamatkan dia. Jasa baik kita, sifat itu Allah yang beri kepada kita. Tapi itu tidak melibatkan sifat lazimah bagi Allah. Kita kata asyukurulillah. Terima kasih itu hanya kepada Allah yang telah memberi nikmat pada saya, memberi peluang pada saya untuk tolong, dan Tuhan dapat pertolongan daripada saya. Asyukurillah. Tapi kalau kita kata alhamdulillah, mana kita kaitkan dengan sifat rububiyah Allah, sifat Rabbil Alamin, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, dan seterusnya. Boleh kita ambil situ. Maknanya khusus dan umum. Sebab falhamdu a'ammu, kalau dilihat pada ta'rif tersebut, alhamdulillah itu lebih umum daripada asyukri, minasyukri. Min haitsu, dari sudut, min haitsu ma yaqa'ani, dari sudut, min haitsu tu dari sudut, dua-dua kalimah. Min haitsu dari segi, dari sudut, dari istilah ini dari perspektif. Perspektif. Ma yaqa'an, iaitu apa yang terjadi. Yaqa'ani musanna tu. Waqa'a, wuqu'. Waqa'a, yaqa'u, wuqu'. Waqi', reality. Yang waqi' mana reality. Apa yang yaqi'ani, reality kedua-duanya, alaihi, atas orang itu. Macam mana realitinya? Li'annahu yakunu ala sifatil lazimah wal muta'addiyah. Li'anna al-hamda falhamdu a'ammu minasyukri. Li'anna al-hamda. Kena dia nak cerita hamdu dulu ni. Dia nak cerita hamdu ni.
li'annal hamda yakunu akan berlaku, akan terjadi ala sifatil lazimah wal muta'addiyah, ke atas sifat-sifat yang lazim bagi Allah, iaitu sifat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, wal muta'addiyah, dan sifat-sifat yang bukan nama Allah SWT. Seperti taqulu, engkau berkata, hamadtuhu li furusiyatihi wa hamadtuhu li karamihi. Hamadtuhu, aku memujinya kerana furusiyatihi, faris furusiyah. Faris ni kebijaksanaan, kehebatan. Dia hebat, aku puji dia. Hamadtuhu li furusiyatihi, sebab faris, sifat yang lazimah dia itu faris, dan dia boleh bantu kita. Dia faris, dia hebat, dia seorang yang gagah. Itu sifat lazimah, faris. Maknanya dalam masa sama dia boleh tolong kita. Kita dapat kesejahteraan daripada faris dia. Maknanya di dalamnya ada al-faris, sifat lazimah, dan ada bantuan, sifat muta'addiyah. Wa hamadtuhu li karamihi, aku memujinya kerana karam. Karam ni kerana kemuliaan. Karim lah. Karam tu kata terbitan. Kerana kemuliaannya. Mulia dia sifat lazimah, karim, dan dia tolong kita, itu muta'addiyah. Dua-dua. Maka kita kata hamadtuhu. Allah Rabbil Alamin. Allah hidupkan kita di sini. Dia tuan alam ini dan dia beri kita hidup. Dua tu, lazimah dan muta'addiyah. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Wa huwa akhassun. Wa huwa akhassun. Wahwa tu asyukru, wasyukru. Wahwa, adapun syukur itu lebih khusus. Li'annahu la yakunu illa bil qawli. Habislah situ, kena wakaf situ, kena titik situ. Habis ataupun wasyukru a'ammu. Kalau tengok itu pandangan pertama. Pandangan kedua, dia kata bukan, syukur tu lebih umum. Wasyukru a'ammu, maknanya kita kena wahwa akhassun. Wahwa tu makna asyukru tu lebih khusus. Tadi alhamdu a'ammu kan, wasyukru akhassu. Li'annahu la yakunu illa bil qawli, tidak akan berlaku kecuali dengan cakap-cakap biasa je, tak terlibat pada sifat lazimah bagi Allah. Itu pandangan qaul yang pertama, sesat. Kita letak titik situ. Pandangan kedua, wasyukru a'ammu. Pandangan kedua dia kata bukan alhamdu umum, lebih umum, syukur lebih umum. Min haitsu, dari sudut ma yaqa'an, apa yang realitinya, alaihi, berlaku ke atas syukur tu. Li'annahu yakunu bil qawli, sebab syukur itu li'anna syukra, kerana syukur itu yakunu, akan terjadi. Yakunu, kalau kan telah berlaku, yakun akan berlaku dan sentiasa berlaku. Fi'il mudhari' kan, fi'il mudhari' dia tiga keadaan: sekarang, sedang berlaku, ataupun akan berlaku, ataupun biasanya berlaku berterusan. Macam mana? Yakunu, akan berlaku bil qawli. Bila kita kata terima kasih, syukur tu bil qawli, dengan kata-kata, wal amal, dengan anggota, arkan, wan niyah, dan dengan hati, niat. Terima kasih. Kama taqaddama, seperti mana yang kita bincang. Taqaddama tu yang telah lalu, taqaddam.
yang telah berlalu, iaitu pada tarikh di atas tu. Wa huwa akhassun. Wa huwa tu alhamdu, akhassun. Alhamdu tu lebih khusus. Ini pandangan kedua. Wa huwa alhamdu, akhassun, lebih khusus berbanding dengan syukur. Kenapa? Pada pandangan kedua ni, li'annal hamda la yakunu, sebab syukurlah tak? Li'anna syukur. Oh, dia pergi alhamdulillah akhassu. Li'anna syukru la yakunu illa 'ala sifatil muta'addiyah. Kenapa kita li'annahu syukur? Sebab kita tengok atas tu, yang paragraf pertama tu, wasyukra la yakunu illa 'alal muta'addiyah. Maknanya di sini li'annahu syukur tak diumum sebab 'alal muta'addiyah, atas sifat yang macam-macam, bukan sifat bagi Allah saja, dia umum, sifat macam-macam. Kita sihat, kita dapat rezeki, itu umum sangat dia kata. Itu pandangan kedua. La yuqal, tidak dikata, la yuqalu, tidak diucap begini, kita tak kata gini, syakartuhu li furusiyatihi, kita tak kata gitu. Itu sebab wa taqulu syakartuhu ala karamihi wa ihsanihi ilayya. Syakartuhu, aku ucap terima kasih kepada orang itu kerana karamihi, kemuliaannya, wa ihsanihi, kerana ihsannya ilayya, kepadaku. Kita kata gitu. Kita tak kata li furusiyatihi, sebab furus ni sifat lazimah. Ala, kan, ala karamihi, dia beza tu. Tadi dia tak kata ala, dia kata li, kan, li. Mana tadi? Ala karamihi, kerana dia mulia, dia mulia. Dia ala karamihi, atas kemuliaannya, dia bagi tolong kita, dia selamatkan kita, itu karamihi. Wa ihsan, dia ihsan dia rujuk kepada sifat muta'addiyah. Hadza hasilun. Bila satu, jadi kita ambil kesimpulan bahawa ada dua pandangan lah. Ada pandangan pertama, dia kata alhamdulillah lebih umum sebab melibatkan sifat Allah dan perkara-perkara yang kita tak nampak yang Allah tolong kita, maka dia lebih umum. Adapun syukur ni khusus kepada kita sihat, kita gapo tu je. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua terbalik. Sebaliknya, dia kata syukur tu lebih umum sebab syukur itu bergeneral. Segala-gala yang kita dapat ni kita syukur. Berbanding dengan alhamdulillah, kita rujuk khusus pada sifat-sifat Allah dan benda-benda yang kita dapat. Tuan-tuan nampak macam mana? Hak mana umum, mana khusus? Pada sudut anak nampak, pada sudut manfaat, kan, alhamdulillah tu lebih umum sebab melibatkan nama Allah dan juga lebih luas. Dah. Dan juga benda-benda hak tidak melibatkan sifat Allah, muta'addiyah, dia melibatkan dua. Maka pandangan pertama itu nampak lebih umum dari sudut manfaat, ya. Adapun syukur ni melibatkan benda-benda hak kita dapat je, tak rujuk pada pencipta tu, Rabbil Alamin, tak rujuk pada Ar-Rahman Rahim, tak rujuk. Kita dapat ni kita rujuk pada Allah kerana kita dapat, kerana kita sihat, itu je dah. Itu khusus kita. Mana pandangan pertama tu dari sudut manfaat, dari sudut keagraban, khususlah.
Tapi sudut lain pula macam dia umum. Jadi macam mana nak buat ni? Khilaf nusak kepala tak. Tuan-tuan kalau nak tengok dari sudut manfaat, dari sudut luasnya kurniaan Allah, kita tengok hak kita dapat dan sifat-sifat Allah, maka kita kata alhamdulillah. Tapi kita terima kasih kepada Allah dengan hati, dengan ucapan dan dengan niat. Maknanya seolah-olah itu lebih umum. Dari sudut lafaz tu umum. Okey. Nak cakap apa Alhamdulillah, asyukurillah. Terserahlah. Kan? Kalau engkau seorang yang benar-benar ikhlas, jujur hati sama dengan ucapan, syukurlah pada Allah. Qalilan ma tashkurun. Tak, kena Allah kata qalilan ma tashkurun kan? Sedikit sahaja apa yang kamu syukur. Apa makna sedikit? Kadang-kadang dia cakap terima kasih, hati tak. Itu sedikit Sepatutnya terima kasih melibatkan kata-kata, hati dan tindakan. Itu khusus. Tak apalah mana-mana, yang penting kita ini kedua-dua ini menjadikan kita akrab dengan orang yang memberi Allah ataupun manusia kerana Allah. Wallahu a'lam. Pasal dia kata hadza hasil, ini yang kita dapatnya, hasil lah. Inilah yang hasilun. Hadza hasilun. Hasilun ini keputusan ataupun hasil yang kita dapat daripada perbincangan ini. Hadza hasilun, inilah keputusan ataupun hasil ma harrarahu ba'dul mutaakhirin, apa yang diputus. Harrara, diputuskan. Harrara fi'il madhi, harrarahu hasilun ma, apa, ma tu keputusan. Harrarahu, yang diputuskannya. Ba'du, anda baca ba'du sebab fa'il kepada harrara. Harrara yuharriru tahrir. Tahrir ini dikesimpulankan, diputuskannya oleh ba'du, oleh sebahagian al-mutaakhirin, orang-orang al-mutaakhirin, mana al-ulama al-mutaakhirin. Al-mutaakhirin ada perkataan sebelum mutaakhirin al-ulama. Al-ulama, ba'dil ulama al-mutaakhirin, kemudian dia buang kata ulama, dia sebut mutaakhirin. Boleh ke buang kata ulama? Nanti mutaakhirin ni orang lain. Boleh buang ke ulama? Boleh. Sebab dah sebut di atas tu inda kathirin minal ulama minal mutaakhirin. Dalam perbincangan yang sama boleh kita buang ulama. Boleh buang ulama sebab dalam perbincangan yang sama. Tapi kalau dia tidak perbincangan yang sama, tak boleh. Wallahu a'lam. Allah lah. Wallahu a'lam ni mubtada khabar tu, subjek predikat. Wallahu a'lamu, Allah lebih tahu. Kita sekadar kita bincang ni, sekadar tu je kita tahu. Tapi yang lebih luas lagi, yang benar mungkin kita tak betul, kan? Yang lebih tahu, yang lebih maklum Allah. Jadi kita kena sebut lepas bincang-bincang wallahu a'lam, Allah itu tepat mengetahuinya. Kita ini qadar kemampuan fikiran kita jelah, hujah-hujah kita. Tapi Allah lebih menepati. Jangan wallahu a'lam, aku tak tahu apa. Tak. Wallahu a'lam tu hak ni je aku tahunya. Yang baki lagi, yang lebih tepat, lebih sempurna Allah sahaja. Sebab Allah itu subjek. Yang a'lamu itu isim tafdil. Baca akbar, Allahu akbar, Allahu a'lam. Nah, Allahu akbar, Allahu a'lam, sama. Qala Abu, ni kita atas bayan ni, semalam kita belajar atas bayan ni, ada ni. Wa qala Abu Nasri, Abu Nasri. Wa qala Abu Nasrin. Siapa Abu Nasrin tu? Ismail bin Hamadil Jauhariyu.
Al-Jauhari. Nah, Ismail tu Atah bayan. Abu Nasrin tu siapa? Abu Nasrin siapa? Iaitu Ismailu Ibnu tu kena baca ikut baris Ismailu. Setiap Ibnu kena baca baris seperti baris sebelumnya. Tetapi selepas Ibnu kena baca baris bawah. Ibnu Hamidi Al-Jauhariyu, kena baca Jauhariyu sebab dia nisbah kepada Ismail, nisbah kepada Abu Nasri. Ni complicated sikit. Nah, ni Al-Jauhariyu Al-Gombakiyu, Al-Klantaniyu. Jauhariyu mungkin dia seorang peniaga, dia jual barang-barang jauhar, barang-barang mahal. Dia gelar sebab dia kalau dia berniaga, dia berniaga benda-benda mahal. Jadi dia panggil Jauhari. Nah, atau pada Al-Johuri daripada Johor. Contohnya begitu. Nah, jadi kena baca ikut baris Abu Nasrin. Abu Nasrin Al-Jauhari. Siapa Abu Nasrin Al-Jauhari itu? Iaitu Ismailu Ibnu Hamadin. Dia bukan Hamid, Hamad. Ini dia panggil Atah bayan. Kita kata Ismailu Ma'tur. Mana huruf ataf? Tak ada. Sebab dia hanya penjelas. Penjelas itu dipanggil bayan, penerang. Abu Nasr siapa? Ismail bin Hamad. Dia tu dari mana? Dari Al-Jauhariyu. Kalau nama tepat daripada Johor lah. Tapi bukan Jauhari ni bukan Johor. Macam Johor dah, bunyi-bunyi. Tapi Jauhari itu benda-benda yang jauhar, benda yang terkenal. Nah, wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Apa dah? Tahun 8. Kita berhabis sini je. Alhamdu naqidudz zammu. Ini menarik. Dia kata Alhamdu naqidu az-zammi. Naqidu az-zammi kita baca dengan idhafah. Alhamdu naqidu az-zammi. Mudhaf ilaih. Taqulu hamadtu ar-rajula ahmaduhu hamdan wa mahmadatan. Mahmad. Kalau mahmadatan, hamdan masdar kan? Mahmadatan muhmadatan wa fahuwa hamidun wa mahmud. Fahuwa hamidun wa mahmudun. Wat tahmidu ablaghu minal hamdi wal hamdu a'ammu minash syukri wa qala fi syukri wa thana'u 'alal muhsini bima aulakahu minal ma'ruf yuqalu syakartuhu wa syakartu lahu wa billam afsah wa billam afsah. Faham dah? Baca dah, betul dah, faham tu macam mana. Kita kata gini, alhamdu naqid. Naqid tu lawan. Naqid lawan.
az-zammi. Syukur itu, alhamdu itu lawan dia zammi, keji. Syukur lawan keji, zammi kita keji. Terima kasih, itu syukur, alhamdu. Lepas tu lawan dia, engkau ni jahat, engkau ni sombong, itu zam kita panggil, keji. Jadi syukur naqidu az-zammi. Syukur tu macam mana? Ini kata Abu Nasrin, hamadtu rajula, hamadtu, aku telah memuji lelaki ini. Lelaki ini aku telah puji. Ahmaduhu, fi'il mudhari' tu, ana ahmaduhu, aku memujinya, hamdan, satu pujian, wa muhmadatan, dan puji-pujian yang terbaik. Maka orang itu, ar-rajulu itu, bila kita kata hamadtur rajula, dia termasuk hamid wa mahmud. Hamid, orang yang memuji, mahmud, benda yang dia buat yang kita terima kasih. Apa? Hamid sifat lazimah, mahmud sifat muta'addiyah. Apa tak? Abu Nasr yang kata. Makna bila kita kata hamadtuka, hamadtuhu, maknanya sebab dia hamid, sebab dia mahmud. Hamid dia apa? Orang yang hebat. Mahmud dia beri bantuan kepada kita. Maka bila kita kata alhamdu, termasuk lazimah dan muta'addiyah. Apa tak? Hamid isim fa'il, macam Al-Hamid, nama Allah kan, itu sifat lazimah. Mahmud, apa sebab kita hamid Allah? Sebab Allah itu nama dia Hamid, yang terpuji. Yang kita dapat apa? Sihat. Sihat itu mahmud, kita diberi nikmat. Maka Allah itu hamid wa mahmud, lazimah wa muta'addiyah. Apa tak? Beza apa lazimah? Lazimah tu sifat orang tu, faris. Yang muta'addiyah tu kita dapat daripada dia. Muta'addiyah kita dapat disebabkan dia juga. Gitu. Fataqulu hamadtur rajula ahmaduhu hamdan wa muhmadatan fahuwa hamid wa mahmud. Habis itu wat tahmid kan, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ringkasan. Wat tahmid ablaq minal hamdi. Tahmid kata terbitan, alhamdu kata terbitan, tetapi mana yang lebih dalam jiwa kita? Tahmid. Apa beza alhamdu dengan tahmid? Tahmid ni kita puji banyak Allah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali, dia panggil tahmid. Itu lebih memberi baligh, menyampaikan dalam hati, dengan daripada sekadar kita kata alhamdulillah sekali. Itu maksud tahmid. Tahmid ni kita ucap banyak kali. Kalau Nabi suruh tahmid pada Allah 33 kali, itu ablagh daripada alhamdulillah sekali je. Apa tak? Itu kena faham gitu. Jadi wat tahmid iaitu memuji Allah berkali-kali, lebih dalam, lebih sampai kepada hati manusia daripada minal hamdi dengan puji sekali. Walhamdu ni kita dah baca lah. Alhamdu, ucapan alhamdulillah itu lebih umum daripada asyukrulillah. Ini pada pandangan Abu Nasrin. Wa qala fi syukri, maka berkata ia pada syukur, huwassana alal muhsin, iaitu memuji kepada orang yang berjasa. Muhsin, dia buat kita, dia berjasa kita, dia tolong kita, dia beri makan kita, terima kasihlah, asyukru. Terima kasih kepada engkau. Sebab apa? Sebab dia muhsin. Bima aulakahu minal ma'ruf. Aulaka tu
dengan sebab dia membantu engkau apa yang minal ma'ruf. Dengan dia tolong kita yang baik. Yuqalu, maka disebut dua. Syakartuhu, aku terima kasih akan dia. Satu lagi, wa syakartu lahu, kita boleh sebut syakartuhu, aku bersyukur akan dia. Dan satu lagi kita boleh cakap syakartu lahu. Mana yang lebih fasih? Mana lebih tepat? Lahu lebih tepat. Dia kata wabil lam lahu afsah, lebih tepat. Dua-dua boleh, tapi yang lebih, sebab asyukru lillah, asyukru lil muhsin. Asyukru lil muhsin, orang berjasa kita terima kasih. Li lah yang lebih fasihnya. Itu pada pandangan Abu Nasri. Wa ammal madhu, adapun madah. Madah ni sama juga dengan makna alhamdu asyukru. Madah, bermadah. Kan bermadah bahasa kita ni. Jangan bermadah dengan tidak jujur. Bermadah. InsyaAllah kita sambung nanti perkataan madah. Wa ammal madhu fahuwa a'ammu minal hamdi, li'annahu yakunu lil hayyi walil mayyiti walil jamad aidan kama yamdahu at-ta'ama wal mala. Makan ni sedap, itu madah dia panggil, dia tak syukur. Makan ni sedap, dia panggil madah, bermadah. Dia madah ni kepada yang hidup dan juga puji kepada yang mati. Tu guru dulu gak masa dia ada, hebat dia. Kan? Itu madah dia panggil, tidak syukur. Madah. Ataupun kepada jaman. Jaman ni benda-benda yang tak hidup, jaman. Lil hayyin yang hidup, walil mayyit yang mati, walil jaman yang tak hidup, yang macam makanan tak hidup, harta. Wa yakunu qabla al-ihsan wa ba'dahu, dan ia berlaku sebelum kita dapat benda tu dan selepas kita dapat. Wa ala sifatil muta'addiyah wal lazimah aidan fahuwa a'ammu zikri a'ammu zakara aqwala as-salaf fil hamdi, ataupun a'ammu fahuwa a'ammu zikri. Kita sambung nanti dalam kita tangguh setakat syukur alhamdulillah. Madah ni satu benda yang kita dapat ataupun akan dapat, itu pujilah. Yang dapat dah kita kata dia tu bagus, dia tolong kan. Tapi kalau dia ada, dia akan tolong kita ni. Ada. Kalau makanan hak kita macam hari tu masak lagi, itu madah. Tak ada lagi tapi esok baru nak buat, kita madah. Semalam sedap makan, kalau boleh makan sekali lagi, itu bukan syukur, bukan puji, dia madah. Yang madah ni kita akan bincang nantilah dalam pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak sikit hari ni jam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah tuan-tuan, rasa tenang, rasa tenang jiwa kita bila kita ada ilmu. Rasa nak cakap pun rasa kuat. Nak berhujah pun rasa kuat. Dah kita dapat daripada kitab. Itulah keistimewaannya ilmu. Wallahu a'lam. Kesimpulan daripada kita bincang ni, kita ambil pandangan pertama, rasa yang biasa kita buat.
Alhamdulillah tu yang kita jarang buat dalam hidup kita. Apa khabar? Alhamdulillah terujuk sifat lazimah Allah. Sebab Allah Rabbil Alamin, sebab Allah Ar-Rahman, sebab Ar-Rahim, sebab Allah Malik Yaumiddin yang sebut dalam Fatihah, kan? Alhamdulillah. Itu sifat lazimah bagi Allah. Dalam masa sama kita sihat, kita dapat segala kita nak. Sifat muta'adiyah, mana umum, kan? Kita ambil yang tu senang bagi anak lah. Lepas tu syukur ni jadi diikuti dengan terima kasih kepada orang yang tolong kita. Dan kita, bila kita terima kasih kepada orang, kita syukur tu mesti kena sekaligus 3 tahap, dengan hati, dengan kata-kata dan dengan tindakan. Itu makna ikhlas juga. Maknanya asyukru, dua-dua itu perlu, tetapi lebih yang mana satu umum, yang mana satu khusus. Ada, itu ialah yang kita dapat hari ni. Dan rasanya tak ada isu pun. Nah, terima kasih Ji sebab Ji tolong hamba. Ya, itu syukur. Syukur. Alhamdulillah. Kalau sebut Allah tu, kita ambil sifat lazimah juga, dan kita ambil sifat muta'adiyah. Wallahu a'lam.